Okey, apa jadi ni? Tayar pecah pula dah. Okey. Baik, seterusnya, Pak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAM mengesahkan satu insiden melibatkan pesawat Malaysia Airlines berhad di lapangan terbang Sultan Abdul Halim pada jam 3.41 petang semalam. Okey, 30 Disember 30 Disember semalam 30 Disember 2025 pesawat MH tak ingat dah pula saya flight number tu, tapi pesawat Malaysia Airlines Boeing 737 macam gambar kat belakang ni dekat airport Sultan Abdul Halim Al-Ostar tayar dia pecah dan dia panggil prosedur yang pilot tu buat, kita panggil reject take off reject take off. Okey, kena faham satu benda dulu. Pilot ni sebelum terbang kita kena kira a few speed. Kita kena calculate, kita kena cari speed. Salah satu dia speed yang kita kena cari adalah V1 speed. V1 speed ni apa? V1 speed ni adalah decision speed. Kita decide sama ada dekat V1 tu, sebelum V1 tu maknanya kita kena decide sama ada nak teruskan take off ataupun kita reject take off. Okey, dia panggil decision speed. Point of no return point of no return, samalah maksudnya tu So maknanya kalau ada berlaku apa-apa masalah, tayar pecah ke, buang masuk enjin ke, enjin bergegor ke, apa tercabut ke apa ke, pilot sebelum V1 speed pilot boleh reject take off. Selamat untuk dia. Maknanya bila dia reject take off, dia brake, dia tutup power apa semua, dia tarik enjin reverser, kapal terbang tu boleh berhenti, cukup tak terkeluar dari runway. Okey, dekat V1 speed tu kalau kata dia ada problem and then lepas V1 baru dia nak reject, biasanya tak selamat biasanya akan terkeluar daripada runway lah. Okey, dan and kalau berlaku juga masalah selepas V1, sepatutnya apa-apa masalah sekalipun pilot kena take off. Dia kena take off sebab kalau dia brake, dia berhenti, memang takkan cukup runway, takkan cukup landasan untuk dia berhenti. Dia akan terkeluar, langgar pagar, langgar kedai laksa Penang dekat tepi tu, semua tu tak boleh. Tak boleh. Okey, jadinya apa tindakan yang pilot buat tu normal lah, betul lah tu, sangat bagus lah kan. Bila ada masalah kita kena reject take off. Benda tu memang semua pilot dilatih lah, kita dilatih dalam simulator apa semua, setiap 6 bulan sekali lebih kurang kita ada buat practice reject take off, kita panggil reject take off. Okey, so berikutan daripada insiden ni, airport di Al-Ostar ditutup lah. Ni cerita semalam 3.41 minit petang kejadian yang berlaku, airport ditutup dan kapal terbang tu dialihkan. Pilot, kru apa semua dan penumpang-penumpang semua selamat, alhamdulillah. Dan airport tu kena tutup sekejap lah sebab pihak pihak CAM nak kena check dulu, make sure runway tu selamat untuk digunakan semula kan, untuk kapal-kapal terbang lain nak take off, nak landing pula kan. Jadi dia check apa semua. Lebih kurang pukul 7.30 malam semalam, operasi airport Al-Ostar dah kembali